saya kedua, saya dan suami nak pergi ke Tanjung Karang. Macam biasa, kita orang setiap tahun pergi Tanjung Karang, rumah pak usus saya, adik kepada ayah saya. Tapi tahun lepas tak dapat pergi sebab suami saya kerja. Tahun ni dapat pergi. So, tahun ni dapat pergi, saya akan merekodkan momen-momen di sana. Sebab sebelum ni saya tak ada buat video. So, saya nak make a memory dekat rumah tu. Kita tak tahu kemudian hari macam mana kan. So, tengoklah nanti rumah kampung pak usus saya. Kampung Sungai Sirih. Tapi ni macam kita lalu belakang ke tak? Lalu belakang ke? Kenapa tak lalu depan? Ini suka betul lah benda yang Allah nanti. Sama je. Ni lagi dekat bawah. Kepada persoalan agama anda di Jan Sinar Pagi bersama Imam Muda Ashraf yang akan bantu kita selesaikan kemusykilan tentang agama pagi. Tak apa ke mak kau tak kisah kau tak bagi duit kan? Tak tanya. Tak ada pula dimintanya. Kalau mak ayah mampu, dia tanggung sendiri. Yo, laki saya ingat Begitulah kisahnya. Pok tu dah terbang pokok depan rumah dia ke? Lapang. Syawal mencipta ruang untuk kita bersama dengan tersayang. Nikmati. Apa saya? Kampung belah mana? Oh, bukan. Pok Su tak pecahkan garas dia. Dia potong pokok ni rasa. Assalamualaikum. Tiba-tiba nak call tak boleh tengok tiada kat SIM. Hei. Itu Pok Su kena top up selalu kan? La ilah, sebulan tak pernah miss. Daripada sebulan tu, daripada masuk je top up sampai sebulan. 24 jam 3 jam 4 jam, 3 jam 4 jam, 3 jam 4 jam telefon. Aku rasa prepaid dia kong ah. Prepaid boleh kong? Bukan bateri. Bateri kong tahu. Aduh. Jasna Arifah akan menyumbangkan lagu nak balik dari rumah Pok Su. Lepas tu tunggu lah tu sampai anak buah dia hilang. Tak nampak? Bye.
Sana luar.